Saya Syafiqah Ahmad Alimi, tinggal dekat Ampang. Tahun 2023 saya didiagnose kanser usus, colon cancer, stage 3. Nama saya Ahmad, umur saya 10 tahun. Waktu tahun 2022 saya ada sakit darah, kanser darah. Dia firstly dia start penat. Dan dia pergi sekolah, dia tidur kat sekolah. Itu yang tak pernah berlaku kat dia. Lepas tu one day, akak perasan bila dia pusing, leher dia bengkak rupanya. Dia sebenarnya dah lama bengkak tapi kita tak perasan. Tapi malam tu, bengkak dia macam pokok dah jadi. Straight macam tu. Doktor dah cakap kat akak masa tu. Dia pun berat hati cakap. Sebenarnya diorang suspek dia kanser darah, leukemia. Masa doktor cakap kat akak kan, akak tak tahu kenapa. Akak tak nak fikir. Akak tak nangis pun. Akak cakap, aku nak tahu anak aku boleh sembuh, macam mana aku nak buat? Lepas doktor keluar tu barulah akak nangis. Nangis betul-betul lah. Barulah akak info semua orang. Macam tu. Dia just rasa dia sakit. Dia tak tahu sakit dia tu membawa maut. Dia tak pernah komplain. Bosan dalam wad, nak balik. Tak ada. Sentiasa ceria. Sebab akak pun ikut apa yang dia nak. Dia nak Lego, kita beli Lego. Tapi bila once dia dah sihat sikit, akak ni lah kita tak boleh belanja duit banyak sangat kan. Nak minta yang mama tak boleh. So dia okey je RM5.90 punya Lego pun dia okey. It's also called the Masjidil Haram. How long do you take to build this? I guess how many days? I guess 3 days or 2. Simptom dia penat. Sakit perut pun jarang jadi. Satu simptom lagi, akak ni kerap pucat. Sebenarnya dari remaja lagi jenis pucat. Sakit perut terus pergi hospital, terus dapat tahu. Macam tu. Lepas operation tu dia terus cakap. Dia terus datang cakap je. Dia cakap, kita jumpa kanser. Dia puan cakap. Cakap, ya ke doktor? Cakap, tapi kita kena confirm dulu lah. About 1 week juga lah dia cakap. So dia kata, plan dia bagi sembuh perut dulu. Once dah sembuh, kita akan terus kena buat kemo, dia cakap. Takut spread. So, akak terus fikir, Ahmad boleh, kenapa aku tak boleh? Macam tu. Anak aku boleh kot, sihat je dia. Bisa aku tengok dia kemo. Akak kata, dia kemo dia boleh lari. Kenapa aku tak boleh kan? Akak cakap, akak anggaplah akak ni apa yang dia rasa tu Allah bagi kat akak. Akak tengok dia balik, akak cakap dia ni memang hebat. Sebab sampai hari ni dia inspirasi akak. Macam tu. Setiap kali tanya, Mat tak sakit ke kemo? Taklah, Mat tak rasa apa. Sakit ke Mat? Kemo? Tak. Tak tahu. Sakit sangat. Tak tahu. تجنانه على بالسعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Ya, dia dengar dari dia kecil sebab nenek dia buka Al-Hijrah. Tapi dia kalau dia tengok Quran tu, Ahmad ni surah apa? Ni surah ni dia boleh jawab. Dia jawab. Randomly pun dia boleh jawab. So bila tu macam impresif, macam mana budak ni boleh tahu. Yang macam cerita Ahmad tadi, macam mana akak boleh kuat. Akak ingat Eliana. Dia sembuh masa tu. Akak terus buka video YouTube dia yang terus hilang akak punya risau. Terus akak dah tak nangis. Daripada lepas tengok video dia tu sampai hari ni akak dah tak nangis dah pasal anak akak sakit. Seriously cakap, video tu akak rasa kalau ada parents yang sedih kan, akak cakap tengok video Eliana. Eliana tu siap dengan stop, tak pergi kemo. Tapi dia start balik, dia buat balik, dia tahu dia kena ambil rawatan semua kan. Kalau orang kata turning point akak untuk semangat, video Eliana tu. Akak banyak support system family lah. Macam dia pun, aunty-aunty dia manjakan dia nak apa cakap semua dapat. Cuma cabaran dia dengan adik dia lah. Kenapa Ahmad semua dapat? That's it. Cakap, sudah. Untuk parents yang anak diagnose, sedih boleh, sehari 2 je. Tapi make sure kita yang kena happy. Sebab anak kita takkan happy kalau kita tak happy. Kena yakin anak kita sembuh. Kanser memang bukan pengakhiran. Sebabnya orang kanser mati no. Berapa ramai yang survive. Cuma orang
tak aware benda tu, ramai sangat yang survive dari kanser. Alhamdulillah sekarang kita orang dah boleh hidup bagus dengan kita rasa sihat dan harapnya free cancer. Tengok kan cik? Free cancer. Cepatlah. Free cancer. Malulah dia.